sekiranya sesuatu itu tidak boleh berfikir secara akliyah, bagaimana ia boleh dikutip sebagai sumber rujukan yang sah? Apatah lagi dalam hal ehwal nisbah hubungan antara yang kudus dan yang nista. Oleh yang demikian, pendirian mereka berdasarkan golongan penganut sebenarnya hampa dari pertimbangan yang bernas lagi benar. Dakwaan golongan yang dirujuk sebentar tadi tidak memahami hakikat bahawa, sebagaimana yang diperjelaskan pada awalnya, bahasa dan fikiran yang satunya saling mencerminkan yang satu lagi. Dalam perkataan lain, cara untuk mempengaruhi pemikiran adalah melalui bahasa, dan bahasa memberikan kesan terhadap cara seseorang berfikir. Dakwaan mereka berkenaan kesahihan terjemahan istilah-istilah mereka ke dalam bahasa Melayu nyata adalah salah. Bahasa Melayu memahami istilah Tuhan untuk merujuk kepada God dan bukan untuk merujuk kepada istilah Lord. Orang-orang Melayu faham bahawa apabila istilah Arab ilah digunakan, ia merujuk kepada istilah Inggeris God, dan istilah Melayu Tuhan. Dan apabila istilah Arab Rabb digunakan, ia merujuk kepada istilah Inggeris Lord. Justru apabila kalimah syahadah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bunyinya tiada Tuhan melainkan Allah, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai There is no God other than Allah. Sekiranya istilah God sekarang ingin diterjemahkan sebagai Allah, maka terjemahan tersebut akan berbunyi tiada Allah melainkan Allah, yang merupakan satu perjanggahan. Terjemahan yang sebegitu janggal bukan sahaja tidak menjernih dan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan perselisihan dan rasa bingung. Apabila seseorang itu merujuk kepada satu bahasa yang mencerminkan faham-faham maknawi, ajaran-ajaran atau kelaziman akidah yang tertentu, pengertian penting bahasa tersebut yang bernisbah kepada bahasa-bahasa yang lain tidak harus dilalaikan. Secara ringkasnya, bahasa Melayu adalah khusus bernisbah kepada orang-orang Melayu. Ia adalah satu bahasa yang faham-faham utamanya yang berkenaan dengan hakikat insan dan nisbah antara yang kudus dengan yang nista telah dilahirkan dari rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu, yang sendiri bergantung kepada agama. Oleh kerana itu, sekiranya peristilahan dari agama lain mengenai faham-faham utama itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ia wajiblah mencerminkan kelaziman bahasa Melayu yang berpunca dari agama Islam. Tambahan pula, dan lebih penting lagi, perkataan Allah itu adalah nama khas, proper name. Sedangkan kalimat Tuhan ataupun God adalah istilah umum yang merujuk kepada tumpuan kemuliaan teragung yang tiada nama, pencipta yang Maha Esa dan pemerintah alam semesta. Berdasarkan kepada hakikat bahawa perkataan Allah adalah nama khas, ia bukanlah istilah yang mencerminkan mana-mana bahasa kebangsaan. Dari segi falsafah maknawi, tidak terdapat tasawur kefahaman mengenai Allah dalam mana-mana agama melainkan agama Islam. Dan oleh kerana itu, agama-agama tersebut tidak berhak untuk menggunakan istilah Allah.